Cuba anda bayangkan sebuah dinasti Eropah memerintah satu kerajaan di tengah-tengah Borneo selama 100 tahun. Dan tiba-tiba mereka serahkan begitu saja. Inilah kisah keluarga Brooke dan Sarawak. Hari ini kita nak bongkar macam mana dan kenapa era Raja Putih ni berakhir dalam satu peristiwa yang penuh kontroversi dan mengubah nasib Sarawak sampai bila-bila. Jadi, persoalan utamanya, macam mana sebuah kerajaan yang begitu unik boleh berakhir macam tu je? Apa sebenarnya yang mendorong raja terakhir untuk lepaskan tahtanya? Untuk faham semua ni, kita kena patah balik ke masa lepas Perang Dunia Kedua, tengok apa keadaan Sarawak waktu tu. Okey, cerita kita bermula pada tahun 1945. Perang Dunia Kedua dah tinggalkan parut yang sangat dalam pada Sarawak. Pemerintahan Brooke yang dulu gah dan stabil dah hancur. Dalam keadaan huru-hara ni, tak ada siapa pun yang tahu apa nasib Sarawak lepas ni. Semuanya jadi satu tanda tanya besar. Mula-mula tentera Australia yang masuk dan ambil alih pentadbiran sementara. Tak lama lepas tu, British Military Administration atau BMA pula yang ambil kuasa. Bayangkan perasaan rakyat Sarawak masa tu. Raja mereka entah ke mana dan tiba-tiba ada pentadbiran tentera asing yang jaga negeri dorang. Walaupun ni sepatutnya sementara je, ia tanpa sedar dah buka pintu untuk satu perubahan yang jauh lebih besar dan kekal. Okey, British dah ada kat Sarawak. Jadi, soalan yang lagi besar timbul, kenapa Raja Vainer Brooke tak balik tuntut tahtanya? Jawapannya tak semudah tu. Sebenarnya, dia tersepit dengan 3 masalah besar yang nampaknya memang dia tak boleh selesaikan seorang diri. Ada 3 faktor utama yang jadi macam ribut sempurna yang menamatkan pemerintahan Brooke ni. Pertama, masalah dalaman keluarga dia sendiri. Kedua, desakan yang makin kuat dari London. Dan yang ketiga, realiti pahit, iaitu poket kosong lepas Sarawak hancur akibat perang. Jom kita tengok masalah pertama. Isu ni sangat peribadi. Vainer Brooke dah makin tua, dah uzur, dia tak ada anak lelaki sebagai waris. Dan atas sebab-sebab tertentu, dia langsung tak percaya pada anak saudaranya, Anthony Brooke, untuk ganti dia. Jadi, tanpa waris yang jelas, legasi dinasti Brooke ni ibarat telur di mujung tanduk. Dalam masa yang sama, pejabat tanah jajahan di London dah mula pasang mata. Mereka nampak Sarawak yang tengah lemah ni sebagai satu peluang keemasan. Fikir mereka, buat apa biarkan Sarawak ni separuh bebas kalau boleh kawal terus? Kekayaan hasil bumi Sarawak tu semua jadi taruhan. Jadi, mereka pun mulalah mendesak untuk ambil alih sepenuhnya. Dan akhir sekali, faktor yang mungkin paling berat, duit. Perang dah buat Sarawak hancur lebur. Bandar, jalan raya, ekonomi, semua ranak. Vainer Brooke tengok sendiri keadaan negeri dia. Dan dia tahu, dia tak ada duit yang cukup untuk bangunkan semua ni semula. Perbendaharaan negara dah kosong. Jadi, dengan semua tekanan ni, Vainer Brooke pun buatlah keputusannya. Tapi, cara penyerahan ni diatur, kat sinilah bermulanya segala kontroversi. Prosesnya langsung tak telus. Semuanya dibuat senyap-senyap dan inilah yang akhirnya buat ramai orang marah. Proses ni berlaku dalam beberapa langkah yang agak meragukan. Semuanya bermula dengan satu perjanjian rahsia antara Vainer dengan British. Lepas tu, diorang hantar utusan untuk dapatkan tanda tangan ketua-ketua tempatan yang mana misi ni ramai dakwa ada unsur tipu helah. Lepas tu, barulah British hantar orang untuk kononnya kaji sentimen rakyat sebelum akhirnya ia dibawa ke undian penentuan dalam Majlis Negeri. Dan inilah dia puncanya. Inilah sebab utama kenapa ramai sangat yang marah. Rakyat Sarawak langsung tak tahu menahu. Keputusan untuk serahkan negara mereka dibuat di belakang tabir. Bila berita ni terbongkar, ramailah yang rasa dikhianati oleh rajah mereka sendiri. Bila British cuba-cuba tanya pendapat orang ramai, mereka dapati Sarawak ni dah berpecah. Secara umumnya, komuniti Cina kebanyakannya menyokong. Mungkin sebab mereka nampak kestabilan dan peluang ekonomi yang lebih baik bawah British. Sebaliknya, kaum pribumi, termasuk orang Melayu dan Dayak, majoritinya tentang habis-habisan. Mereka nampak ini sebagai satu kehilangan kedaulatan. Dan yang menariknya, ramai juga yang sebenarnya tak faham pun apa maksud penyerahan ni untuk masa depan mereka. Akhirnya, sampailah ke saat penentuan pengundian dalam Majlis Negeri. Suasana masa tu memang tegang. Bila undi dikira, keputusannya sangat-sangat tipis. 19 undi menyokong dan 16 undi menentang. Dengan beza 3 undi sahaja, riwayat 100 tahun pemerintahan Brooke pun tamat.
Dan dengan undian tipis itulah semuanya berubah. Era Rajah Putih dah sampai ke penghujungnya. Sarawak kini melangkah ke satu babak yang baru, bukan lagi sebagai kerajaan persendirian keluarga Brooke, tapi sebagai tanah jajahan terbaru dalam Empire British. Jadi, apa sebenarnya maksud jadi tanah jajahan mahkota ni? Senang cerita, ia bermakna pusat kuasa bukan lagi di Istana Kuching tapi dah berpindah ke London. Raja digantikan dengan Governor British dan segala keputusan besar tentang masa depan Sarawak akan dibuat dari tempat yang beribu-ribu batu jauhnya. Tarikh rasminya ialah pada 1 Julai 1946. Pada hari itu, dalam satu upacara di Kuching, bendera Brooke diturunkan buat kali terakhir dan bendera Union Jack pula dinaikkan, menandakan berakhirnya satu era dan bermulanya era yang lain untuk Sarawak. Peristiwa ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang masih didebatkan sampai hari ini. Adakah Vaina Brooke seorang yang realistik yang terpaksa buat pilihan paling logik untuk selamatkan negaranya dari muflis, ataupun adakah tindakannya itu satu pengkhianatan menyerahkan kedaulatan Sarawak begitu saja? Macam biasa, sejarah ni tak pernah ada jawapan yang mudah, kan?